Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. So untuk video kali ni aku ada dekat event Enforce. Enforce baru saja melancarkan 2 biji motosikal, tapi untuk video kali ni aku nak cerita pasal CF Moto 700 MT. Jom kita tengok spek-spek yang ditawarkan oleh CF Moto. Okay, so inilah dia CF Moto 700 MT. Kalau sebelum ni dia ada 800 MT, tapi sekarang ni dengan 700 MT ni dia datang dengan slogan redefine. So redefine tu dia dah redefine balik dia punya design, dia punya spek apa semua, dan jadikan dia 700cc. Okay, so dia datang dengan dua color, satu Nebula White dan juga satu lagi Nebula Black yang macam ni. Aku lebih suka dia punya color Nebula Black ni. Kalau kita tengok dia punya finishing memang smart dengan dia punya design stiker dekat sini memang lawa. Nampak? Dia combination color hitam dan juga ada macam brown dekat sini memang smart weh. Dia punya engine datang dengan 2 silinder, double overhead cam, liquid cool dia pakai liquid cool. Kalau tengok radiator ni, dia datang dengan 693cc. Mampu menghasilkan sekitar 67 horsepower pada 9,500 RPM dan 60 Nm of torque pada 6,000 RPM. So untuk enjin 700cc okey lah, dia punya horsepower dan juga torque tu memang reliable lah. Okey, untuk bahagian clutch dia datang dengan slipper clutch. So mana-mana motor sekarang pun memang dah datang dilengkapi terus lah dengan slipper clutch supaya sesuai dengan keadaan sekarang lah. Transisi manual 6 speed gear. Untuk bahagian suspension, di bahagian hadapan dia pakai upside down USD fork. Okey, dia pakai USD fork suspension 150mm dia punya panjang dan juga 43mm dia punya kelebaran fork tu lah. Untuk bahagian suspension di bahagian belakang dia pakai daripada CF Moto juga. So dia monoshock rear suspension, dia boleh adjust rebound lah. Okey, dia punya suspension color putih. Tinggi berapa bang? Tinggi berapa? 173. Kaki sampai? Kaki sampai. Mantap. Salah. Tinggi 173, so boleh kaki boleh cecah habis. So untuk dia punya seat height adalah 840. So mana yang tinggi 17 tu memang sesuai pakai motor yang macam ni. Okey. So kita test dia punya ketinggian. Ni dia punya suspension. Agak lembut juga. Duduk pun. Okey, so dia punya tinggi, aku tinggi 176. So boleh cecah juga. Kaki nampak lembut, dia punya suspension lembut. Mantap. Ya. Oh, lembut. Untuk bahagian brake pula, dia pakai brake daripada CF Moto. So untuk brake dia pakai 2 piston. So dia ada 2 caliper, dual brake system. 300mm dia punya disc. Manakala dekat bahagian belakang dia pakai single disc, single caliper, 240mm dia punya disc. Dan tak lupa juga dia datang dengan ABS lah, depan dan juga belakang. So untuk teknologi apa yang ada dekat motor ni, kalau kita boleh tengok dekat sini dia datang dengan meter TFT. So dekat meter ni ada banyak. Kalau gini dia punya mode lah. So information boleh tengok ada ABS, boleh on boleh off belakang. Lepas tu boleh on dua-dua, off belakang. Okay, lepas tu dia ada traction control. Kat bahagian belakang boleh off, boleh on. Lepas tu alert. Sebab tu ni macam warning lah. Kalau kata kita nak tukar gear, RPM berapa. Ni dia boleh set RPM lah. So, nanti dia akan berklik. Okay, so kita back. Tengok apa lagi yang ada dekat ni. Yang ni boleh connect dengan phone. Boleh connect dengan phone. Dan yang ni ada connect dengan app dia.
Okay, connect dengan phone dan masuk dalam app, nanti dia akan display lah dekat sini. So dia ada bahagian setting. So setting ni ada banyak lah. Boleh set up auto brightness, information and so on. Ada time, unit, language, ada banyak lagi lah. Okay, so meter dia memang nice, cantik. Dan tak lupa juga dia ada heat punya grip. Kat sini boleh on, boleh off. Okay, dia ada heat grip dan juga dia ada heated seat. Okay, dia ada heated seat. So ni boleh on, boleh off lah. Okay, so mana yang suka ride dalam keadaan sejuk, di kamera punya genting and so on, boleh, benda ni function lah. Okay, tapi dalam dekat Malaysia kita tahu lah, memang terkenal dengan panas ni lah. Okay, so untuk aksesoris yang lain, dia ada ini handguard kiri kanan. Lepas tu dekat dia punya windshield boleh adjust lah. Okay, boleh adjust atas bawah, tapi dia manual lah, manual adjust dekat sini. Dan juga dia ada USB, dia ada bagi sekali dengan USB Type A dan juga USB Type C. Ada dua port lah. Okay, dan aksesori lain dia datang dengan flash bar sini, dan juga dia ada box lah. So kalau kita tengok dekat atas tu dia ada box. Okay, so dia bagi sekali lah. Okay. Okey, itu saja ringkas sedikit apa yang ada pada motosikal terbaru daripada CF Moto 700 MT. So apa kata anda, ada tak peminat CF Moto sini? Aku rasa dia punya community pun dah ramai, 800 MT pun dah ramai dah pakai. So tanpa ragu-ragu lagi, dia datang dengan 700 MT lebih murah dengan tanda harga 33,888. So mana minat kaki touring tu, terus upgrade ke 700cc, lebih mudah. Kita jumpa lagi di next video insyaAllah. Assalamualaikum, bye bye, ciao.